Korang pernah tak bila kencing tu berbuih sampai penuh satu mangkuk? Itu tanda badan korang tengah bagi signal. Korang pernah terfikir tak macam mana kencing ni boleh berbuih? Selalunya benda ni terjadi bila badan kita dehydrated atau senang kata tak cukup air. Bila badan kita kurang air, buah pinggang kita akan cuba nak jimatkan air. Masa itulah air kencing akan jadi lebih pekat dan terjadinya buih. Kalau korang tengah sakit, contoh macam demam, sesama atau ada apa-apa infection pun, kencing akan berbuih. Padahal buah pinggang okey je. Itu tanda ada inflammation dalam badan. Batu karang pun boleh jadi punca kencing berbuih. Ni yang paling bahaya. Bayangkan ada batu tajam dalam saluran kecil tu. Setiap kali korang kencing, dia akan bergesek dengan dinding saluran kencing kita sampailah dia luka. Masa itulah keluar buih. Kalau nasib tak baik, sampai keluar darah pun ada. Tetapi jangan risau. Menurut kajian pakar, ada 3 herba yang boleh settlekan masalah ni. Yang pertama, daun pecah beling. Yang kedua, daun belalai gajah. Dan yang ketiga, daun dukung anak. Ketiga herba ni kaya dengan flavonoid, saponin dan alkaloid yang bersifat anti radang, agent diuretik dan antimaspodik. Maksudnya apa? Herba ni membantu untuk memecahkan batu karang, meredakan keradangan dan melawaskan air kencing. 3 herba yang berbeza, satu matlamat yang sama. So dekat sini Syah nak rekomenkan satu produk yang ada ke semua herba tu, Uracare Plus. Uracare Plus ni dah dirumuskan khas oleh pakar mengikut nisbah yang perfect untuk kesan yang maksimum dan pastikan setiap bahan aktif bekerja dengan tepat dalam badan. Jadi untuk korang yang ada masalah kencing tak lawas, kencing berbuih ataupun batu karang sekalipun, bolehlah cuba itai Uracare Plus ni. InsyaAllah korang akan lega. Untuk dapatkan, korang boleh klik button order now di bawah. Ingat ya, health is wealth.